Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inel Ayuni Najwa binti Madani dari Fakulti Pendidikan Bahasa dan Komunikasi iaitu FPBK dan dari kos Pendidikan Islam. Jadi, saya akan membahaskan secara ringkas tentang kesihatan mental. Seperti yang kita tahu, kesihatan mental ini adalah sebahagian daripada kehidupan seharian kita walaupun ia tak nampak dengan mata, tapi ia dapat ditentukan daripada bagaimana cara kita untuk berfikir, bertindak dan merasa setiap hari. Kesihatan mental ini bukan sahaja mengenai stres, namun ia tentang kemampuan kita untuk mengawal emosi dengan betul, mengawasi fikiran dengan betul dan cara nak berhadapan dengan orang lain. Bila mental kita sihat, kita boleh fokus, kita boleh bergaul dengan orang lain dengan lebih baik dan kita boleh buat keputusan dengan betul. Namun persoalannya, apakah masalah mental yang sering berlaku pada hari ini? Okey, dia terdiri pada 3, iaitu yang pertama adalah stres. Yang mana stres ini rasa tertekan ataupun beban dalam bekerja ataupun mengurus masalah peribadi. Yang kedua adalah depression, yang mana terlalu rasa sedih yang dalam jangka masa lama sehingga hilang motivasi dalam diri mereka. Okey, dan last sekali dan akhir sekali yang ketiga iaitu anxiety, yang mana terlalu rasa takut dan risau yang berlebihan. Begitu. Jadi tanda ketiga-tiga ini bukan tanda yang mereka adalah lemah, namun mereka perlu sokongan ataupun rehat yang lebih cukup lagi untuk stabilkan lagi emosi mereka. Jadi, cara untuk mengatasi masalah ini sebelum kita terjebak dengan masalah mental adalah kita perlu menjaga diri kita terlebih dahulu. Sebab orang lain takkan tahu apa yang ada dalam diri kita. Jadi, kita yang perlu merawat diri kita. Caranya adalah kita perlu rehat dengan secukupnya. Jikalau tidak, kita boleh cari masa kosong, cari masa lapang untuk diisi dengan masa yang lain. Contoh, kita boleh buat aktiviti luar, kita boleh bergaul dengan orang lain yang dipercayai sahaja. Jangan bergaul dengan orang yang kurang dipercayai. Supaya diri kita tidak rasa terbeban, sorang-sorang, tidak rasa anxiety dan stres tadi. Jadi dengan melalui aktiviti tersebut, kita boleh rasa seronok dan tidak terlalu tertekan dengan masalah peribadi ataupun masalah lain. Gitu. Jika terlalu berlarutan, jadi perlulah berjumpa dengan pakar, kaunselor ataupun pakar yang boleh merawat diri kita untuk kita dapatkan sokongan lebih lagi. Jadi sebagai penutup, kita perlulah menjaga kesihatan mental seperti mana kita menjaga kesihatan fizikal kita juga. Bila dua-duanya stabil, diri kita menjadi lebih sihat dan bertenaga. Itu sekian saja pada saya. Terima kasih.